sukan lelaki. Beliau merupakan anak kepada pasangan Tuan Nur Fitri binti Nizam dan Cik Muhammad Alkaf bin Muhammad Haji. Beliau memegang jawatan Ketua Pengawas Skim Pinjaman Buku Teks, aktif dalam aktiviti sukan dan memiliki cita-cita untuk menjadi guru sukan. Antara hobi beliau ialah bermain bola sepak dan bermain permainan Mobile Legends yang turut membantu membentuk disiplin, fokus dan juga semangat kerjasama. Antara pencapaian terbaik beliau dalam bidang sukan ialah beliau mendapat tempat kedua dalam kejohanan merentas desa MSSD dalam kategori individu dan juga kategori berpasukan lelaki. Beliau juga mendapat tempat keempat bagi kategori individu dan tempat pertama bagi kategori berpasukan lelaki dalam kejohanan merentas desa MSSPK. Beliau juga mendapat tempat ke-21 bagi kategori individu dan tempat ketiga bagi kategori berpasukan lelaki dalam kejohanan merentas desa MSSM. Bagi sukan rugby, beliau berjaya mendapat Johan Tate MSST Rugby Kintau Utara dan naik Johan MSSPK Rugby. Beliau turut mewakili sekolah dalam kejohanan bola sepak MSST dan kejohanan bola sepak peringkat negeri. Untuk itu, majlis menjemput Saudara Daniel Mikael bin Muhammad Altaf untuk tampil ke pentas bersama kedua ibu bapanya untuk menerima anugerah Sukan Lelaki 2025.